Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najatun Syahira dari wartawan TV PSS Semendar ingin melaporkan tentang Majlis Akhir Tahun Guru yang bertemakan Rock and Roll. Okay, Ustaz, saya nak tanya, masa dekat Haiti Rock and Roll tu, apa perasaan Ustaz dan apa cadangan Ustaz kepada seterusnya? Perasaannya alhamdulillah kita rasa cukup gembira lah. Kita rasa cukup gembira. Itu adalah satu ruang masa untuk guru-guru dan seluruh para pentadbir, AKP, warga SMS Landar lah, dapat orang kata bergembira, meluahkan rasa stres yang telah penuh dengan keadaan kita melaksanakan kerja dan sebagainya. Jadi dan alhamdulillah ini adalah satu tema yang cukup menarik, rock and roll. Betul. Ia ibarat seperti kita melepaskan pelbagai keserabutan yang telah kita hadapi. So kita rock, kita pecahkan dengan kita hadirkan satu keseronokan lah. Jadi untuk masa akan datang, saya harapkan dapat melaksanakan lagi tema yang terbaik. Tema ni bukan hanya untuk kita menzahirkan pada apa yang dari segi fizikal kita, luaran kita, tapi ekspresi daripada perasaan kita lah, itu saja. Okey, terima kasih Ustaz.